Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan wanakkam kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap geng bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan di mana Shadows akan berkongsikan pengalaman seram yang dialami oleh individu yang kurang bernasib baik. Alright, geng bayang semua, so pada hari ini seperti biasa Shadows akan berkongsikan kiriman seram yang dikongsikan oleh pendengar pula, oleh viewers ataupun subscribers Shadows Channel. Dan ada di antara kisahnya boleh dikatakan agak menyeramkan, dan ada juga kisah yang kadang-kadang menimbulkan tanda tanya. Begitu. Okay, so seperti biasa 3 kisah yang bakal Shadows kongsikan, and berdasarkan komen-komen yang Shadows pernah dapat baru-baru ni, ada yang berkatakan kisah terlalu pendek, tak best semua benda tu. Bukan Shadows tak nak panjangkan kisah, tapi hakikatnya itulah. Okay, sebab ada di antara, bukan adalah, kebanyakan daripada viewers yang mendengar sebenarnya ada juga pernah komplain sebelum ni. Katanya kisah terlalu panjang dan draggy dan semua benda bagai. So Shadows nak pastikan Shadows bertemu di jalan yang tengah lah. Okay, so dia tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Alright. So Shadows pun tak nak masuk ke dalam detail banyak sangat, lama sangat. So seperti mana Shadows katakan, hari ni ada 3 kisah yang bakal Shadows kongsikan. And salah satu kisahnya agak menarik, dikongsikan oleh seorang bekas anggota polis semasa melakukan satu siasatan dan berlakunya satu insiden yang aneh. So sekiranya geng bayang semua nak tahu kisah apa yang bakal Shadows kongsikan, tanpa buang masa, sebelum kita mulakan kisah, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe, dan juga bell notification supaya korang tak terlepas mana-mana video yang Shadows keluarkan. So jom pendengarkan kisah pada hari ini. Let's go. Pew. Alright, geng bayang semua, so kisah kita yang pertama dikongsikan oleh seorang pengirim yang hanya ingin dikenali sebagai Azman. Dan Azman ni merupakan seorang bekas anggota polis di mana berlaku satu insiden yang agak misteri dan juga menyeramkan semasa melakukan tugas. So, jom kita pendengarkan kisah daripada Azman. Assalamualaikum Shadows. Waalaikumsalam. Aku nak kongsikan satu pengalaman yang sampai sekarang aku dah pencen pun masih tak boleh lupa. Ramai yang ingat kerja polis ni paling takut bila kena tembak ataupun kena kejar dengan penjenayah. Tapi bagi aku, benda yang paling susah nak dijelaskan ialah bila kita pergi ke tempat siasatan tapi macam ada sesuatu yang dah tunggu kita terlebih dahulu. So insiden ni jadi pada tahun lebih kurang 2013. Ketika itu aku bertugas dekat salah satu IPD di utara. Tengah malam, lebih kurang pukul 1 lebih. Bilik gerakan terima panggilan daripada orang kampung. Dia kata, mengikut komplain tu lah, ada bau busuk kuat keluar daripada sebuah rumah hujung kampung yang dah beberapa hari tak nampak penghuni keluar. Aku dengan 3 lagi anggota terus bergerak. So rumah tu memang terpencil, lampu jalan pun dah tak ada. Bila kereta masuk lorong tanah merah, radio dalam kereta tiba-tiba mula berbunyi sendiri. Ingatkan kemungkinan line terganggu, tapi semua frekuensi jadi seperti macam orang berbisik. So masing-masing dalam kenderaan pada ketika itu terdiam, tak berkata apa-apa. Sampailah depan rumah. Di sebuah rumah di mana pagar dah berkarat, rumput tinggi sampai ke lutut. Yang peliknya, semua tingkat rumah terbuka luas walaupun jiran kata dah seminggu rumah tu berkunci. Nah, bila kami masuk, memang bau mayat terus menusuk hidung. Kami jumpa seorang lelaki meninggal dunia dekat ruang tamu. Keadaan mayat dah mula membengkak. Sementara pegawai penyiasat mengambil gambar. Aku membuat keputusan untuk ronda sekeliling rumah. Nak tengoklah kok ada benda yang berlaku ke apa ke kan. Nah, dekat dapur aku rasa macam ada orang tengah berdiri di belakang aku. Namun apabila aku berpusing, tak ada sesiapa. Dan bila aku keluar semula ke ruang tamu, seorang anggota terus bertanyakan kepada aku, "Man, tadi kau masuk bilik belakang dengan siapa?" Aku cakap, "Aku seorang." Dia terus pucat. Katanya masa dia tengah ambil gambar, dia nampak aku berjalan masuk bilik belakang, tapi ada seseorang yang ikut rapat belakang aku. Disangkakan kemungkinan ahli keluarga yang
orang yang lelaki yang meninggal tu. Tapi bila fikirkan balik, rumah tu kosong. So kami buat keputusan untuk buka bilik belakang. Tak ada orang, tapi atas lantai penuh dengan kesan tapak kaki basah. Masalahnya, lantai tu kering, tak ada air langsung. Pegawai penyiasat suruh kami abaikan sebab mungkin kesan lama. Kami teruskan kerja. Dan lepas mayat dibawa keluar, aku kena buat pemeriksaan terakhir sebelum rumah dikunci. Masa aku lalu depan bilik belakang sekali lagi, aku nampak seorang perempuan duduk mencangkung di hujung bilik. Rambut panjang menutupi muka. Aku pun keliru, sangkakan siapa yang masuk ke dalam rumah. Aku pun suluh lampu ke arah bayangan yang aku nampak tadi, tapi rupa-rupanya kosong. Dan aku pun berpatah balik nak keluar. Dan pada masa tu aku terdengar suara perlahan seolah-olah memanggil aku. Dan aku terus berpaling, namun tak ada sesiapa. Selepas tu aku terus keluar dari rumah sebab tak nak fikir apa-apa dah. Keadaan dah rasa lain macam. Dan dalam perjalanan balik ke balai, pegawai penyiasat tiba-tiba bersuara. Siapa yang pandang mata perempuan dalam bilik tadi? Semua terdiam. Aku pun terus tengok pada dia. Dan dia pun cakap, dalam fail lama rumah tu, isteri mangsa mengangkat dirinya 5 tahun yang lepas. Shadows tak boleh nak gunakan ayat, sesetengah ayat sebab YouTube akan ban ayat-ayat macam tu. So pandai-pandai fikirlah angkat diri tu apa. Dan aku pun terus rasa sejuk satu badan. Kenapa aku rasa sejuk satu badan? Sebab semasa aku buat pemeriksaan yang terakhir sebelum aku keluar daripada rumah tu, dekat situlah aku ternampak bayangan seolah-olah seorang wanita. Tapi adakah itu jelmaan ataupun hanyalah mainan mata ketika aku berada di dalam bilik tu? Dan apa yang aku perasan sebelum aku menyuluh lampu aku ke arah bayangan tu, aku memang dapat nampak biji mata yang sedang memandang tepat ke arah aku. So adakah itu jelmaan daripada makhluk halus ataupun disebabkan terlalu letih, ataupun atmosfera di dalam rumah tu yang membuatkan banyak orang berfikir bermacam-macam. So itulah persoalannya. Dan selepas insiden tersebut, aku sebagai seorang anggota polis tak adalah sampai berhenti kerja ke apa. Aku just anggap itu sebahagian daripada kerja aku. Dan sampailah aku pencen, ia merupakan satu titik dalam perjalanan hidup aku yang membuatkan aku tak lupa sampai ke hari ini. So itulah pengalaman yang dialami oleh Azman, seorang bekas anggota polis, di mana ialah satu insiden yang agak tragis dan terjumpa mayat di dalam rumah. Ialah orang tu meninggal tanpa sebab, tak ada orang tahu dan berseorangan dan semua tu. Dan yang lagi misteri apabila ada kelibat yang berada di dalam rumah tersebut. Right? So jom kita ke kisah yang seterusnya. Right, kisah yang seterusnya dikongsikan oleh seorang pekerja di Kuala Lumpur yang bernama Arwin. So Arwin ni bekerja sebagai seorang IT technician, dan insiden ni berlaku semasa dia dah selesai kerja dan dalam perjalanan pulang. Daripada office lah. So kirimannya bermula, "Hi Shadows, aku kerja dekat sebuah bangunan pejabat di Kuala Lumpur dan nama syarikat tu tak payah sebut lah," katanya. "Disebabkan kerja di bahagian IT, memang selalulah balik lewat malam. Biasanya kalau balik pukul 11 atau 12 malam, itu menjadi satu kebiasaan. Dan bila pulang, macam biasalah, daripada pejabat akan menggunakan lift terus ke bahagian basement dekat area parking. Tapi entah kenapa, di suatu malam yang agak menarik, tiba-tiba malam tu lift rosak. Nasib baiklah bangunan tak adalah tinggi mana. So security menyuruh aku menggunakan tangga kecemasan. Katanya tangga tu akan terus ke bahagian basement, kira sampai ke parking lah. Aku pun okey je, sebab ialah malas nak ikut jalan jauh ke apa ke. So masa turun dari tingkat 12, semuanya masih normal. Masuk tingkat 10, aku nampak pintu keluar daripada tangga kecemasan tu terbuka sikit.
which is agak pelik sebab selalunya kesemua pintu kecemasan akan tertutup. So dia hanya fikirkan kemungkinan ada orang merokok ke apalah, tak fikir apalah. So aku pun turun lagi sampailah ke tingkat 8. Dan ketika itulah sesuatu yang aneh berlaku. Aku dengar bunyi tumit kasut. Tok, tok, tok. Aku ingat ada orang turun mengekori belakang. Aku berhenti, bunyi itu pun turut berhenti. Dan bila aku sambung jalan, bunyi tersebut sambung balik. So aku pun berpusing macam biasalah, tapi tak ada orang. Sampailah masa aku tiba di kawasan tingkat 6. Aku nampak seorang perempuan berdiri dekat hujung bahagian landing tangga tu. Rambut dalam lebih kurang paras bahu macam tu, memakai baju pejabat berwarna kelabu. So aku pun ingat mungkin staf OT macam aku jugalah. Aku hanya tersenyum pada dia, namun dia tak balas. Dia cuma tunduk sahaja. Aku pun jalan turun lagi. Dan peliknya, bila sampai tingkat 5, benda yang menarik berlaku. Perempuan tu dah berdiri dekat landing bawah pula. Padahal aku langsung tak nampak dia turun. Aku mula rasa tak sedap hati. Aku pun percepatkan langkah dan setiap tingkat dia ada. Kadang-kadang berdiri, kadang-kadang membelakangkan aku, dan kadang-kadang tunduk dan macam-macam lagi. Dan tak pernah pun sesekali semasa aku turun tangga tu, dia tengok muka aku. Sampailah tingkat 2, aku dah hampir berlari. Aku fikir kalau sampai basement, habislah, settle. And bila buka pintu parking, aku terus nampak security. Dan aku terus menegurlah security tu. Katanya, abang, sepanjang turun tadi, aku ternampak ada satu perempuan berdiri dekat dalam tangga. Security tu terus pandang aku dengan wajah yang pelik dan tanyakan kepada aku, perempuan mana? Dan aku pun menceritakan kesemuanya. Dan selepas aku cerita semua benda tu, muka security tu berubah. Dia terus tanya satu soalan yang buat aku rasa darah berhenti mengalir. Dia tanyakan pada aku sama ada aku ada berinteraksi ataupun perempuan tu berinteraksi dengan aku. Dan aku pun jawab, tak ada. Aku hanya ada memberi senyuman tapi tiada balas. Dan security tu terus tarik aku masuk ke dalam pondoknya. Katanya ada sesuatu yang dia nak ceritakan. So aku pun masuk dan katanya bahagian tangga kecemasan tu dah ramai yang kena, terutamanya pada lewat malam. Staf-staf yang bekerja OT, adalah beberapa daripada mereka yang jenis suka ikut tangga daripada menaiki lift sebab lebih cepat. Dan kata mereka, apabila mereka menggunakan tangga kecemasan tu lewat malam, diorang akan terserempak dengan seorang staf perempuan. Tapi diorang tak tahu sama ada dia bekerja kat situ ke apa. Tapi berbeza berbanding dengan pengalaman aku, sebab katanya diorang hanya jumpa di tingkat 8. Macam aku pula jumpa bertingkat-tingkat. So ia merupakan satu benda yang normal lah, sesiapa yang mengikuti tangga tersebut lewat malam. Tapi selain daripada tu, aku cuba tanyakan lagi, adakah ada sejarah berkenaan dengan bangunan tu ataupun tapak di mana bangunan tu dibina. Namun mengikut security tu, tak ada pun nak kata tapak tu ada apa-apa kisah sebelum ni. Tapi it's just memang dekat tangga tu sentiasa ada penampakan. Mungkin hanyalah jelmaan makhluk yang cuba menakut-nakutkan. Tapi bernasib baik, tak ada benda-benda yang tak diingini berlaku. Makhluk tu just hanya memunculkan diri. Malah ada pekerja yang mengatakan dah agak normal bagi diorang bila turun tangga dan terserempak dengan jelmaan tersebut. Diorang just abaikan dan turun tangga seperti biasa. So consider pengalaman yang dialami oleh Arwin ni, nasib baiklah makhluk tu tak buat apa-apa kan. Naya mat kalau tengah turun tangga makhluk tu tolak kau dari belakang ke apa, ke jatuh tangga. Naya weh. Okay. Tapi ialah, kadang-kadang makhluk ni dia menjelmakan diri dia orang hanya untuk menakut-nakutkan. So terima kasih Arwin atas kisah yang dikongsikan. So Shadows pun tak nak buang masa lagi, jom kita ke kisah yang terakhir berkenaan dengan pengalaman seorang penggali kubur. Let's go.
Pengalaman yang terakhir merupakan pengalaman yang dialami oleh seorang penggali kubur, dan kisah yang bakal dikongsikan diberitahu yang kisah ni mengambil sedikit sebanyak pengajaran, dan juga seperti mana kita yang beragama Islam perbanyakkanlah melakukan amal ibadah semasa hidup, dan supaya nanti bila dah meninggal kita dah bersedia untuk menghadapi apa-apa saja yang bakal berada di alam yang lagi satu. So itulah pesanan kisah yang dikongsikan oleh Mustaqim, di mana dia bekerja sebagai seorang penggali kubur hampir 14 tahun. So jom kita pendengarkan kisah dia. Assalamualaikum Shadows. Aku nak berkongsikan satu kisah yang amat membuka mata aku dan juga memberi banyak pengajaran. So aku bekerja sebagai seorang penggali kubur hampir 14 tahun. Ramai orang fikir kerja kami cuma gali lubang dan kebumikan jenazah. Hakikatnya, macam-macam benda pelik pernah terjadi. Tapi, ada satu kejadian yang sampai sekarang boleh dikatakan satu pengalaman yang membuka mata aku. So, dikatakan hari tu kami dapat panggilan kebumikan seorang lelaki warga emas. Semuanya berjalan macam biasa. Yang lahat dah siap, jenazah pun sampai. So selepas selesai dibawa jenazah semua ke liang lahat, so kami pun turunkan arwah ke dalam liang. Dan entah kenapa 3 kali kami cuba masukkan jenazah ke bahagian lahat, 3 kali jugalah pengusung macam tersekat. Bukan sebab sempit, sebab liang tu dah memang cukup besar. Macam ada sesuatu yang menahan dari dalam. So imam pun menyuruh semua orang bertenang, membaca doa, dan kami pun cuba sekali lagi, dan Alhamdulillah kali ni percaya. So selepas dikebumikan, selepas talqin, semua orang balik. Tinggal aku dengan 2 lagi rakan nak kemaskan tanah. Sedang kami ratakan kubur, aku terdengar bunyi seperti ada orang batuk. Jelas. Dan peliknya, bunyi tersebut datang dari dalam tanah. Aku fikir mungkin salah dengar. Dan tak lama lepas tu, bunyi seolah-olah macam ketukan macam tu. Ketukan yang bila kita ketuk tanah lah. Dan sekali lagi, bunyi tu memang kedengaran datang daripada dalam kubur tu tau. Dan aku pun terus tengok 2 rakan aku lagi yang lain, dan rupa-rupanya mereka pun turut dengar benda yang sama. Kami berhenti bekerja. Semua saling berpandangan. Dan tiba-tiba tanah atas kubur tu bergegar dengan perlahan. Macam ada orang menolak dari bawah. Tak kuat, tapi cukup jelas untuk nampak pergerakan tanah tu. Tanpa membuang masa, kami terus panggil imam yang masih belum jauh daripada lokasi pada ketika itu. Dan bila imam tu sampai, semuanya berhenti. Imam pun mula membaca beberapa ayat. Kemudian dia suruh kami teruskan tanpa banyak soal. So malam tu aku langsung tak boleh tidur. Terfikirkan apa sebenarnya yang terjadi. Dan esok pagi pula aku datang semula sebab ada kebumian yang lain. Dan aku tengok kubur lelaki tu masih elok. Tapi tanah bahagian tengah macam turun sedikit. Macam ada ruang kosong di bawah. So aku pun bertanyakan kepada imam, apa yang dah jadi semua benda, kenapa tanah macam tu kan, nak kena tutup balik ke, nak kena korek balik, kokok orang tu masih hidup ke apa. Tapi in the end, benda tu ataupun lelaki warga emas tu dah disahkan meninggal. Dan imam tu just bagi tahu kepada aku, tak semua perkara kita perlu tahu. Ada urusan yang hanya dia dengan Allah sahaja. Dan aku selepas mendengar tu hanya mengangguk lah. Tapi sebelum aku balik, aku terdengar lagi bunyi yang sama. Bunyi ketukan yang datangnya dari bawah kubur yang sama. Dan sejak hari tu, kadang-kadang ialah bila aku pergi kepada kubur tu, area kawasan kubur tu, aku akan sedekahkan beberapa doa semua benda tu. Namun walaupun begitu, kadang-kadang memang tak terlepas terdengar seperti ada bunyi. Ataupun macam kubur tu, macam tanah tu macam bergerak-gerak. Tak adalah bergerak macam hardcore ke apa, tapi bergerak halus-halus macam tu lah, senang dengan kata lain lah. Dan disebabkan itu,
aku berkongsikan kisah ni supaya viewers semua dapat mendengar dan menganggap ni adalah sebagai satu pengajaran. Sebab hidup di dunia ni bukanlah selama-lamanya, dan apa yang kita lakukan di dunia ni sekarang akan memantul balik once kita dah meninggal. Memantul dari segi apa? Dari segi amalan kita. Kadang Allah tunjukkan secara nyata kalau kemungkinan ada benda yang kita buat tak elok ke apa, yang jenis teruk-teruk ke, akan ditunjukkan kepada kita yang masih hidup tentang azab di dalam kubur dan macam-macam lagi lah. Right? So, kisah yang terakhir ni sebenarnya lebih menyeramkan daripada kisah-kisah hantu yang mengganggu manusia dan macam-macam lagi. Sebab ialah, suatu hari kita kena sedar yang kita semua akan pergi menghadap pencipta kita. Tapi persoalannya sama ada kita dah bersedia ataupun tidak. Sebab yang menanti kita di alam yang lain nanti lebih mencabar berbanding apa yang kita hadapi di dunia sekarang. So Shadows ambil kesempatan ni untuk menasihati kepada semua, termasuklah diri Shadows, memperingati lah, senang cerita macam tu, supaya walaupun kita kejarlah segala apa yang ada dalam dunia ni, jangan kita terlupa untuk kejar akhirat juga. Sebab seperti mana Shadows katakan, hidup di dunia ni hanyalah sementara dan satu hari nanti kita semua akan meninggal. Right? So begitulah 3 kisah yang dikongsikan. Shadows harap geng bayang semua terhibur dengan kisah kali ini, dan sekiranya korang terhibur, seperti biasa jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows Channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. So sampai sini sajalah kisah kita pada hari ini. Nama aku Shadows, and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye geng bayang semua. Pew.